lebih 5,500 ubat kurus tidak berdaftar dirampas di Kelantan. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan melalui cawangan penguatkuasaan farmasi Negeri Kelantan dengan kerjasama PDRM telah menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap penjualan ubat kurus tidak berdaftar yang disyaki mengandungi racun berjadual yang melanggar peruntukan undang-undang di bawah Akta Jualan Dadah 1992 dan Akta Racun 1952. Pada hari ini iaitu 19 Ogos 2026, pemeriksaan telah dijalankan terhadap 9 buah premis susulan daripada aduan orang awam dan pemantauan risikan. Hasil tindakan tersebut, barang-barang rampasan dijumpai di 7 buah premis, iaitu sebanyak 5,584 perkara produk termasuk ubat kurus tidak berdaftar dan 2 unit peranti digital telah dirampas dengan anggaran nilai mencecah RM60,000. Perubatan ini merupakan suatu kesalahan yang melanggar peraturan 7-1-A Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12 Akta Jualan Dadah 1952 jika sabit kesalahan. Individu boleh dikenakan denda sebanyak RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Syarikat pula boleh dikenakan denda sehingga RM50,000. Perubatan ini juga merupakan suatu kesalahan yang melanggar Seksyen 13-A Akta Racun 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 32-2 Akta Racun 1952. Jika sabit kesalahan, individu boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tindakan penguatkuasaan ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan CPF Negeri Kelantan dalam membenteras penjualan dan pengedaran produk kesihatan tidak sah di pasaran Malaysia. Doktor, tadi doktor kata sebelum kita tahu benda ni racun, sebelum kita ada beli dengan kedai dia tu macam mana kita beli dari awal? Okey, sebab tu kita kata kita menjalankan risikan. Okey. So dalam proses risikan tu kita akan buat pemantauan dan kita akan buat uji belilah. Persempelan. Itu proses-proses biasa dalam risikan yang kita buatlah. Orang yang sama lah daripada HQ, kita pergi ke HQ dan kita pergi kepada ejen lah. Yang sebenarnya itu adalah ejen yang menjual. Ada kemungkinan akan adalah, saya tak boleh kata banyak ataupun tidak, tapi kalau kita melihat kepada trend penjualan ataupun berkelana wabak dalam talian kan, makin benda ni makin banyak kan, makin itu bukan setakat Kelantan lah, di mana-mana pun ada timbul lah. Iaitu sudah sebenarnya kita pihak kuasa farmasi kita sedang perhati dan pantau benda ni lah. Kita menerusi saringan-saringan iklan yang kita buat secara proaktif lah. Untuk makluman, baru saya sebut lah, untuk makluman, setahun lebih daripada 27,000 URL lah, link iklan-iklan ubat-ubatan di laman e-marketplace lah, dalam e-dagang Shopee, Lazada, TikTok Shop apa semua telah kita kesan dan telah kita turunkan dengan bantuan daripada SKMM lah. Seiring dengan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia turut melaksanakan kempen kesedaran seperti tolak ubat tidak sah, iaitu TOBATS, bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko penggunaan produk kesihatan yang menyalahi undang-undang. Maklumat lanjut mengenai kempen TOBATS di laman sesawang pharmacy.moh.gov.my/TOBATS. Pihak penjual dan pengedar diingatkan supaya bertanggungjawab memastikan hanya produk kesihatan yang berdaftar dengan nombor MAL dan mempunyai pelekat keselamatan hologram Pharmatech sahaja dikendalikan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk menyemak status pendaftaran produk kesihatan melalui laman sesawang MPRA, iaitu www.npra.gov.my, iaitu ruangan product search.